Hai, kali tu kami nak share sebuah restoran yang ada di Saudi tu. Namanya Meat Mood. Nya adalah smoke meat restaurant. Beef atau lamb di situ di smoke 16 jam sampai lembut isinya. Tok beef brisket yang kami order, tok chef dengan gayanya pun main tikam-tikam, tak garam, tak rempah atas ya. Yang tu pula adalah salad-salad dan sos yang akan engkas sekali lah dalam menu yang kelak. Macam yang kami orang order tu, kami orang bayar dagingnya, tapi akan datang sekali dengan nasi, dengan dak salad, semua sos dekat yang ada dekat sia. Meat Mood Restaurant tu asalnya dari Istanbul, Turki. Nya banyak cawangan di Middle East tu. Mun dekat Saudi nya ada cawangan setakat tu dekat Riyadh, Hofu dengan Aqaba. Tok kami terkejut lah masa makan. Ingatkan dapur angus. Rupanya ada orang mula show unuk daging atas dapur ya. Ada orang ngorder dagingnya. Ayalah ditunuknya. Kami mesti pasti juga teknik masak apa macam tu. Yang tunuk-tunuk macam tu. Nya macam ngeri lah kami nanggah. Tapi memang tidak nyamulah macam tu lah. Tapi daging yang kami ambil lah, yang kami order ya, siap dah lah. Kami siap dah minta macam tu. Kelak kita nanggah lah. Okay, enjoy the show. Sumat tu.